punya datang untuk mengantar Alung. Tapi Alung ni tak ada melayan apa peminat-peminat dia di depan. Mana dek? Mana Alung dek? Tadi dia apa? Alung jadi apa? Nak scaling gigi. Jadi uncle. Pergilah. Sekalinya. Sekali sikit. Jom nak letak pesawat. Ya. Adik. Allah bu. Adik. Cucu macam. Jom tengok. Tengok. Kita di atas. Dah ngada apa ya? Nangis. Bawa lah. Ya tu. Benda ni. Bye. Ini berapa bulan? Yo. 19 Februari. Alhamdulillah. Kan Alung. Jaga kaki dia, jangan dia turun bawah. So, sampai ni ya. Alright. Bye bye. Alung buat sini senang Alung. Celah. Okay. Okay, wait. Wait. Hai. Terima kasih datang. Terima kasih datang. So ni kawan-kawan Alung. Ramai yang mengantar. Ada MSU daripada Kota Warisan. Apa yang ada? Ini dari Kota Warisan pun ada. Okay. Selamat. Baik. Terima kasih datang. Baik. Okay. Terima kasih pada siapa yang hadir Bergempur bulan 9. Kawan-kawan silat badan benefit bulan 9 kita merentak lagi. Sparring. Jangan banyak gerbang. Ada bersama-sama. Macam Black Panther. Okay. Bye. Bulan 9. Depan. Bye. Kita dah pergi mana, Bye. Dah naik bas dulu.
Dubai. Ada Dubai. Tiba-tiba dah pergi mana? Tahu, tak sempat. Kau sedia? Ha? Kau sedia? Sedia. Kita nak naik terbang yang menjangkakan terbang pukul 11 malam. 11.05 minit malam. Dan kita akan tidur dalam terbang. Besok pagi kita akan sampai 7 jam perjalanan. Grab dia naik Lexus weh. Kat sini tak panggil Grab, dia panggil Careem. Careem. Okay. So, kita nak breakfast kat mana ni? Nak makan apa? Kita cari lah dekat hotel kan. Yang penting 100 lebih lagi lah breakfast. Breakfast 100 lebih tu standard. Kerja nak kena gaji berapa duduk sini kan? Pasti. Makan ni 100 lebih, makan 100 lebih. Okey. Tapi kalau duit dia murah lah. Okey lah. Kita tengok lah, aku ada menjumpa pot baik. Okey. Ya. Waalaikumsalam. Subhanallah. Tak tengok view lagi. View lagi. Maksudnya sungai ni nanti bertemu dengan laut. Assalamualaikum. Yang view satu lagi. Jom. Mak ai kita duduk 2 orang ni ya. Buka habis, buka habis, buka habis. Habis, habis. 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 Suasana pagi di Pekan Lama Dubai. Siap baik pakai baju ni. Di sana sejuk. So kita nak cari breakfast dulu lah kat sini. Apa-apa yang nak cari? Susu unta. Nak tahu lah orang Dubai ni breakfast apa. Ada breakfast apa pagi? Makan kebab juga. Okay, kita jalan-jalan dulu. Suhu sejuk eh. Ada tak adalah sejuk mana dia apa? Apa dia panggil? Nyaman tak? Nyaman. Dah nyaman. Okey. Kawasan hotel kami terletak di daerah Dira, iaitu kawasan lama yang juga dikenali sebagai Old Dubai. Kawasan ini merupakan kawasan perdagangan yang mana majoritinya penduduk di sini dan juga peniaga-peniaga adalah berasal daripada India dan juga Pakistan. Jadi pagi ni kami memilih untuk bersarapan di sebuah kedai kecil yang berada di hampiran hotel kami. Okey, awak minum apa ya? Hot tea. Okey, iaitu
Badan rasa macam mana? Awak order apa tadi? Tosai. Ha. Sama ke? Extra ada tu pasang. Dia memang set dia. Betul seri lagi. Macam apa tu? Nampak biasa je kan, tapi dia punya ni padu ni memang sedap gila. Nampak biasa tapi rasa luar biasa. So kita ada samosa, kita ada ni apa kacang dal. Makanan ni cap dia boleh pakai Tosai. Tak ada betul. Nak makan. So kita dekat sepanjang jalan ni banyak kedai-kedai jual alat-alat mancing, menjala, jaring, tali-tali kapal. Kawasan ni dikenali sebagai kawasan Al-Ras. Terdapat berbagai-bagai jualan bentuk trading daripada alat mancing dan juga kelengkapan-kelengkapan yang lain. Ini kalau kaki-kaki pancing kan. Kalau kaki pancing mana datang ni mancing pada macam-macam bukan pancing. Kedai ni dia jual rempah-rempah, saffronnya, segala macam. Macam manisan dan rempah-rempah. Oh, ni bukan saffron ni, Min. So pagi ni banyak hari kedai yang tak buka. So dia awal lagi tapi memang macam-macam lah. Jalan ni daripada jual barang mancing, jual alat hiasan dalaman, barang kanak-kanak, mainan, jual herba, barang-barang parti. Banyak. Ni kargo. Ada nak angkat kargo. Pun ada kan So dia tu ada stesen metro di situ. Ini peta Al-Ras. Peta Al-Ras. So ini kawasan-kawasan yang berhampiran kita. So kalau kita dah ke depan lagi, Kita ni dekat Banias Road. so kalau kita ke depan lagi, kita kalau nak pergi tengok tu ada Gold Souk boleh panggil. Taklah. Macam pusat lah, pusat ada museum Bazar, wanita bazar. atas. So kita akan menghala ke sana. Wah, kelihatan juga ada BMW R90. R90 berada di Dubai. R90 ni rare sikit lah sebab dia pakai spoke rim. Memang smart.
pergi ke Seven Continent Mall yang kata yang famous juga, tapi ini Dubai Mall, jalan-jalan kita tengok Burj Khalifa. Sepanjang perjalanan kami ke Dubai Mall, kami dapat lihat terdapat banyak kawasan-kawasan landscape hijau yang telah wujud di Dubai ni. Amat menakjubkan Dubai ni jika kita lihat daripada segi iklim dan geografinya, ia adalah sebuah kawasan yang sukar untuk didiami oleh manusia. Tapi itu kisah dulu. Dengan teknologi sekarang Dubai boleh hidup. Kita dah sampai ke mana ya? Dubai Mall. Dubai Mall. Dan sini kita nak jalan-jalan lah. Dia punya drop off dia semua kat bawah basement. Yep. Kami. Nanti kita terus sini balik. Ini kita terus sini balik. Ingat levelnya. Tengah nak cari mana dia punya entrance, mall entrance. Right. Cantiknya bunga. Fresh flower. Ha? Bau sampai sini. Mana? Ayo. Kita masuk ke Dubai Mall. So kita berada di apa? Crossing bridge Dubai Mall. Nak ke Dubai Mall. So kita tengok ada semua atas ni. Tengok Burj Khalifa. Oh, besar. Okay, so kita sekarang berada di mana? Dubai Mall. Tak tahu tempat apa ini. Tapi akuarium. Akuarium besar baik. Dalam mall. Bayangkan ramai orang untuk tengok. Okay, akuarium bawah. Kita ada big screen. Ya, big screen. Berapa tingkat ni? Saya ni. Anak Hello. bujang. Saya Anak bujang. Mana anak bujang? Mana anak bujang? Anak bujang dari orang Dubai. Ya, akhirnya. Besar pun. Tak agak. Ini lagi hebat daripada KLCC tu. Ha? Lagi hebat daripada KLCC. Ha? Lagi hebat daripada KLCC. Memang ah. Ha? Mi nak tengok apa ni? Mi nak ambil gambar dekat Burj Khalifa tu. Ha? Nampak? Kat mana? Ya Allah, Mi. Asal Mi? Tak jumpa. Tak jumpa benda tinggi je ni, Mi. Pelik-pelik. Okey. Jadi tadi Mi, dia kat sana. Sini memang kalau kita convert duit kita mahal lah kan. Jangan convert lah. Jangan convert. Sebenarnya kalau kita pejam mata je. Bukan pejam mata. Mana kita beli dengan harga nilai duit dia. Betul. Kalau macam kopi RM9, 9 dirham. So kita anggap macam kalau duit kita RM9. Tapi sebabkan kita convert pula duit kita ke dirham, jadi mahal lah. Jadi kalau kita convert macam kita tak berani lah. Tak berani lah kan. Yang mahal RM10 lah kan. Betul lah, mahal RM10 lah. Macam tadi Uber 51 dirham. Harga Malaysia 61 dirham, RM61. So beza RM10. Harga RM10. Kurang lah. So ni banyak juga. So banyak lagi bangunan-bangunan yang kita nak jalan di belakang ni. So kita cari kita nak enjoy the view. So boleh tak kita cari pot untuk minum-minum. Sambil kita enjoy the view. Okay. Cantiknya. Sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Okay.
Kita nak pergi minum kat mana? Cari pot cantik sikit lah. Nampak ke tu? Kaci mata, nampak? Aduh. Bagi chef pula rasa. Swap chef. This is it dong. Kat sini ni pembuatan betul dia ada liker. Halal tu. Puteri manis sangat. Ni kena. Tepat. Dan kau tidak dia bubur apa? Dia go liker. Siapa? Koko liker. Koko liker. Memang tahap dia kalau dalam belajar memang dah agak dia tak boleh makan. Rasa tak ada kot. Ni kedai keruki. Dari mana jual agak? Saya boleh jual. Dari sebelah je. Ni kedai Chef Arif kan? Bukan. Ha? Bukan. Bukan Chef Arif. Sedap ke? Kita makan. Ha? Ni nak, kata nak layan view. Makan penting juga. Dah penting juga. Bila? Merdunya azan waktu asar di Dubai Mall. Selesai minum-minum di luar, kami berjalan-jalan di dalam Dubai Mall. Kami berjalan-jalan hinggalah tiba waktu maghrib. Halo? Makan apa? Makan lagi? Baru buka. Yami, makan apa ni? Bosnian? Albanian ke? Ha? Bosnian. Bosnian house. Okey. So nak order apa? Try ni lah, bos ni coba. Ya. Boleh kita cuba yang ni. Ni tengok Mimi dengan kau ni. Ha Mimi? Macam awak lah Mimi. Ha, macam bos ni lah. Sama. Ha? Orang kampung awak? Orang kampung awak ke? Beri. Okey. Sup Bosnia. Ini tu pelah sikit lemon dalam. Jangan banyak, kadar rasa. Dia pelah lemon dan bau dia
dia rasa balance. Sikit. Rasa ni. Chicken soup. Macam chicken soup tapi dia bila letak lemon ni dia ada rasa masam. Masam dia dia menenangkan rasa ayam ni. Ya? Makan betul warisan. Macam nak makan ni? Apa nama panggil ni? Burit, benda burit. Panggil kebab lah. Iyalah. Yalah. Burit tadi. BURIK. Cakap tadi tahu tak ke tempat saya mencarut ni. Betul orang Malaysia tak makan. Ha? Kawan tu dah tulis. Betul. Punya kat sini mencarut pun bagi tu. Tak weh. Oh. Allah. Roti ni anda faham tak cara buatan ni? Dia gulung. Dia canai mana roti daging tu dia gulung dia lilit. Oh. Sebab tu nak bila ada potong ni dia ada gedung lagi. Oh, so makan ni kena potong macam ni lah. Patutnya. Masa tak kalau boleh, ayam boleh buka je. balik. Potong macam ni. Macam ni tak boleh lah. Bakal buka. Makan ni maunya. Baru dia terpisah ni. Chili sauce tak ada chili sauce? Campur teh Bosnia, tak tahu rasa apa. Jadi dah campur dengan madu. Bau macam dia ada berempah sikit. Tak. Serempah. Ujung dia ada rasa macam sejenis daun yang unik. Macam minyak angin pun. Kalau rasa cara minum dia madu dulu dalam mulut bocor hati. Saya pun rasa gitu. Lepas tu kau Rasa macam minyak angin. Sedap. Unik. Abang punya muka apa? Dia punya muka dengan cakap lagi. ni for review kena bayar. Muka menyesal. Tak, mungkin dengan minum ni mata abang menjadi hijau. Dah umur semua. Ni rasa macam teh dia ada macam rasa serai. Oh. Bukan mint. Dia tak mint. Tapi rasa macam herba. Bagus untuk kecut dan beranak kan. Macam abang baru lepas bersalin. Tuan minum kalau lepas salin tablekat. Salin Lepas salin seluar. Tak ya, janji bersalin. Kalau snack sikit saya buatkan. Okey. Saya yakin dia adalah ubat. Dia macam ada serai. Mungkin sebab dengan bantuan peperangan tu ada influence. So takkan semudah itu. Tapi dia ada macam sedikit macam kita gigit kulit lemon. Oh, Macam tu. lemon zest lah. Tak tahu ada dalam tu. Ayah boleh check. Ayah saja nak teka. Ayah boleh je buka benda. Hijau ni. Pak betul ke teh? Teh ke daun inai? Tak tak. Oh, dia ada peppercorn lah.
Ada jintan ya? Jintan kan? Ha. Itu rasa macam rempah. Ada rosemary. Rosemary. Daun kopi dia. Tak ada. Dan kami pulang pada malam tu pada jam pukul 11 malam, iaitu lebih kurang pukul 3 pagi waktu Malaysia. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.